Saya dalam beberapa bulan yang lalu dari Perlis sampai ke Sabah, saya announce, saya kata, please give us the support. Kalau ini hari election, ini malam result dia announce, kita menang. Esok saya terus announce, saya dengan ini umumkan harga minyak seluruh negara turun dengan serta. Bila saya buat begitu, Najib pun hantam saya. Dia tak sebut nama. Dia kata ini orang yang ingat dia pandai ekonomi, sebenarnya tak tahu ekonomi. Siapa kata? Najib Mongolia. Dia kata ini orang tak tahu ekonomi, kerana kalau ikut dia turun harga minyak, ini negara bankrupt. Betul kan Haji? You cakap ni apa? Saya Menteri Keuangan 8 tahun. You mesti ingat 91 sampai 98. Berapa harga minyak? 8 tahun harga minyak. Bawa saya Menteri Keuangan, RM1.10 tak ada tukar. Harga minyak naik. Sekali saya naik 3 sen, jadi RM1.13 satu liter. Kemudian saya tengok orang kadang-kadang bising, komplain, nah yang komplain Cina, komplain Melayu, 3 sen saja naik, dia komplain. Saya pun turun balik RM1.10. 8 tahun RM1.10. Untung masa itu berapa? Untung masa itu Petronas 25 bilion hingga 30 bilion ringgit. The range between 25 to 30 bilion ringgit. Saya kata cukup 30 bilion ringgit. Boleh jaga sana, jaga sini semua. Bayar hutang lama semua boleh. Sekarang untung 80 bilion ringgit. Minyak lagi naik. Menang Barisan Nasional bulan Mac, minyak naik bulan April. Minyak tutup 1 April naik. You pilih. Baik, saya nak jawab Najib, kalau turun harga minyak, bukan turun sampai kita bankrupt. Kita turun supaya untung kita dari 80 jadi 70 atau 60 bilion. Masih untung, double daripada apa yang saya dapat dulu. Tapi dia kata minyak kita lebih mahal dari lebih murah dari Thailand, Singapura, Indonesia. Ya, negara ini bukan pengeluar minyak. Kita pengeluar minyak. Jangan banding dengan Singapura. Kita mesti banding dengan Brunei, Qatar, Arab Saudi, Abu Dhabi, Nigeria. Itu negara pengeluar minyak. Ini ekonomi tak tahu berhenti sebagai Perdana Menteri. Jangan. You tak boleh banding harga durian di Malaysia dengan harga durian di Jepun. Bodoh. You produce. Negara yang mana kita hasilkan. Bawang di India murah, bawang di Malaysia mahal kerana kita import dari India. Minyak di Malaysia patut murah daripada minyak di India, kerana India import. Hari kalau ini sebab itu dia boleh berkawan dengan Sami Belu.